Ngayon, saya mau kentang goreng. Sudah tentu. Nampak? Saya taksan buat yang itu juga. Pertama sekali, saya perlukan kentang. Saya rasa yang ini akan sempurna. Sebenarnya saya ada alat untuk mengupas sayur-sayuran. Lihat ini. Dan kita tidak akan mengotorkan tangan kita. Sekarang, masa untuk memotongnya. Hebat! Wah, Bu, Nenek tidak ada gadget, tetapi saya boleh uruskan tugas ini. oh tidak. Paket kentang goreng tidak siap untuk kesihatan. Lebih baik saya masak snack sayuran manis untuk cucu Selamat perempuan tinggal. saya. Sayur-sayuran ini sangat segar dan wangi. Terima kasih kerana menonton. Saya pasti dia akan suka. Wow! Jaga diri. Prabu sedang bereksperimen dengan makanan lagi. Jangan panik. Hasil kuis kisah mulai kalian tahu. Saudara sorry. Ibuan sa beef libre. Don't leave a bitch in the woods world. Why? They got a spray trap at the channel in Jarina. Saya sayang kamu. Dan sir, cuaca Anies beristirahat sempurna di sini. Sekarang kita akan membuat logo berjenama. Bagaimana dengan itu? Cantik. Saya seekor lembu jantan sebenar. Adakah lobak merah saya, Makanan. Prabu? Saya juga perlu potong kentang saya. Apa, Zane? Tidak perlu menggunakan S. Saya sorry. Sering iklir neighbor kanidangan saya warnaing sawai. Hakri berbrumayan terbaik kelapa mawar hitam. Emala festiwadu mantarum. Kentang-kentang ke Bearford. Dalam hitam dan kentang, saya kelihatan seperti sedang berpesta. Baiklah, mari gunakan semburan berwarna. Saya akan ada kentang goreng pelangi untuk bayi. Betapa hebat dan comelnya sekarang. Mari tuangkan sos tomato menjadi bentuk hati. Cantik! Aurian Kantan si Perolasang. Like mau. Kode si bikin membinas buah istana Dracula yang hitam. Hitam. Ia akan menjadi sangat cantik. Memesona. Oh, wow. Betapa aslinya. Terima kasih. Dan inilah sos tomato berdarah. Cedar Prill Birchworth dengan Nick Gregory nung ganun. Wah, saya mau pelangi. Ia sangat cantik. Saya harap ia juga sedap. Terima kasih. Miau! Lihat lidah saya. Saya suka. Baiklah, teruskan. Baik. Ia kelihatan lebih seperti karot. Memang karot. Baiklah, biasa-biasa saja, Nenek. Maaf. Saya tak pernah melihat istana kentang goreng sebelum ini. Ia hebat. Saya akan memakannya dengan gembira. Ini menakjubkan. Saya menangkap tumbukan dengan sempurna. Baiklah, pemenangnya ialah... Tunggu. Hei, tolong buatkan saya burger. Sudah tentu. Apalah yang Sayang. akan kita lakukan? Baiklah, juga. Bagaimana awak boleh minum Tugasan yang hebat. Roti biasa membosankan. Lebih baik ambil yang hitam cerah dan buat burger seperti monster. Ik Crawfordy spray palette and salad. Sedit sauce tomatoes day sedang. Just
tomates and sauce tomates. Isawas fighter in dark. Yeah. Yeah, real net. Seriously, spread. Vampire, Ken. Baiklah, lanjutkan. Saya perlu menggoreng satu potongan daging. Itu Faima. Siapa? Saya ini juga dynamite. Kaya sebenarnya lot iya, baiklah dua itu just star race sesuai. Sir, ada berdai kirion. Kayo minta maaf. Herbs and mango is forming. Ya, Topper. Sekarang sudah dibabati dari saya kayu. Nom 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 nom. Bagus. Dan lada panas kegemaran saya. Ia akan menjadi telinga yang hebat. Bener. Ya, sempurna. Aduh yang tusau. Burger at Chirasho. Daripada apa saya patut buat burger? Oh, terima kasih, Nenek. Itu sangat teruk. Ia menjijikkan. Semuanya hebat. Kemalasan awak. Kerja yang bagus. Wah, marshmallow. Itu tepat apa yang saya perlukan. Mari kita masukkan marshmallow ke dalam ketuhar gelombang makro. Ia akan menjadi 2 kali ganda saiznya. Oh, ya ampun. Hore, lihatlah. Oh, betapa panasnya. Terima kasih atas sokongan, Nenek. Saya sayang awak juga. Sekarang kita perlu potong ia kepada 2 bahagian. Berikutnya ialah Nutella. Ia juga berwarna merah jambu, warna kegemaran saya. Seterusnya, coklat biru. Aduh, ini adalah Hebat. Mulut saya sudah berair. Menambah sedikit marmalat pelangi. Dan roti kedua. Ya. Apa itu zakat? Saya sangat suka Skittles. Awak tahu tak, kita akan ada seekor unicorn yang comel. kita sudah siap. Adakah Anda suka? Kotak unicorn saya, semuanya sempurna. Hebat. Oh, Rabu. Lagi ada raksasa. Baik, kau sir buat burger dari segera yang cantik ini. Mari goreng dalam kuali. Jangan maafkan saya. Seterusnya datang giliran Mei. Ada ayam juga. Teruskan. Smokelet. Tomato. Satu Baiklah. salad. Beritahu siapa lagi yang Umpan. beruang lakukan. Sangat segar. Oh, patty ini. Cucuku akan sangat gembira. Sedikit keju. Sedikit sos tomato. Saya kena berhati-hati. Baik deh, burger sudah selesai. I'm sorry dia wala kan realize right slicer. This one is true dengan penuh kasih sayang. Selat tinggal. Wah, apa jenis raksasa ini? Adakah ia menggigit? Tidak. Saya tidak akan makan burger yang menakutkan ini. Berita pantas. Terima kasih. Saya lebih suka menikmati burger manis dari Enid. Wow, itu hebat. Saya suka. Hebat, Enid. Mari kita teruskan. Hanya nenek yang memasakkan apa yang saya minta. Sangat sedap. Nenek pemenangnya. Nom nom nom. Oh ya, Dan sekarang tolong buatkan saya milkshake. oh ya. Ia akan dilakukan. Anda telah datang ke tempat yang betul.
Mari kita lihat. Saya perlukan alat khas untuk susu dan es krim. Menuangkannya. Periksa ini. Oh, ia begitu beku. Aduh, baiklah. Cawan ini kini sedikit kotor. Tetapi nampaknya tiada siapa yang perasan. Wah, hebat. Tutup penutup dan kisar. Sekarang saya akan menghias gelas saya. Kita perlukan taburan manis. Dan tunggu sebentar. Saya perlu gamkan ini entah bagaimana. Ini boleh menggolekkannya dan tuangkan milkshake saya. Beberapa gula-gula komersial. Hujan. Baiklah, saya takkan makan saja. Walaupun ia sangat sedap. Campurkan dengan baik. Dalam anjing. Dan sudah tentu, krim putar di atas. Saya benar-benar menyukainya. Mari kita tambah hiasan. Saya akan mengunyah unicorn sekarang. Saya sudah selesai. Terima kasih, Bagus. Nenek. Bagaimana dengan awak? Oh, awak betul. Saya terlupa Bukan koktel tentang saya. ekor saya. Kita perlukan susu dan ais krim coklat. Saya akan biarkan ia. Kau semua sudah bersedia. Ambil ini. Nenek akan pukul benda ini. Saya penat. Tunggu. Nenek yang malang. Ini dia, Nenek. Untuk kamu. Oh, terima kasih sayang. Kita perlu letakkan semua. Jangan risau, masuklah. Peguam yang malang. Bawa masuk. Ya. Ia agak kuat. Baiklah, nampaknya semua sudah bersedia. Di mana krim putar? Oh, saya tahu kan. Saya betul-betul perlukan ini, sayang. Oh, apa yang ada di sana? Lebih baik. Jangan tamak, budak. Malam! Jangan worry, terbalut sering coklat di atas siu. Enjoy the BBB! Ayat biso ice cream pistachio hijau. Biar onen. Ayat ya fera pingisar. Enawannya asingnya ada sendiri. Di mana ia? Ayah. Oh, alamak. Ini benar-benar menyenangkan. Kiro ayat saya kusyap. Nagha inten faiten sati tengkorak. Masuing sirap strawberry ke dalamnya. Oh, dimamir sa kakin straight. Benda bawa saya sedikit krim putar. Krim. Bagus. Ia sangat menggelikan. Tidak. Saya tak boleh! Ang kerja bagus. Mamir, tuan tenir taverdiat. Ya, I'm still watering for you and saying ke mata. Baiklah, mata gula-gula. Pergi jahanam. Ayat dan ini Adolf, udah silbine. Sudah keraksasakan saya. Selesai. Miau. Siapakah makhluk ini? Minuman yang sedap dan kelakar. Saya suka. Dan ada juga gula-gula getah di sini. Apa? Terima kasih, Lindsay. Oh, celaka. Jangan risau. Oh, saya kenal seekor unicorn dari Enid. Hebat. Saya suka. Tunggu, apa yang ada dalam mulut saya? Di mana itu? Alamak, betapa menjijikan. Saya tak boleh minum smoothie macam ni.
Bagaimana pula dengan milkshake coklat ini? Siapa yang patut saya pilih? Nenek menang! Saya gembira. Nicole mempunyai burger yang begitu menyelerahkan. Britney ada 10 lapisan dan Julie ada 1 burger. Itu tidak boleh dipercayai. Mari kita mulai dengan Nicole. Saya sangat lapar. Mari rasa. Sayang sekali hanya ada 1 burger. Siapa seterusnya, gadis-gadis? Oh ya, wah 2 lapisan burger. Saya tak pernah nampak macam ini sebelum ini. Sedapnya. Muka saya okey tak? Alah. Saya akan lepaskan. Britney dengan dia tersendiri. Sekarang giliran saya dengan 100 burger. Saya sangat lapar. Saya kumpulkan semuanya menjadi 1 gunung. Nicole dapat 1 telur. Julie dapat 10. Tidak mungkin Britney ada 100 telur. Siapa yang akan mula terlebih dahulu? Nicole, ayo. Kenapa saya? Baiklah, jika keseran pelajar. Sungguh mimpi buruk. Telur mentah sangat teruk. Saya tidak suka. Telur goreng jauh lebih baik. Pagoda untuk awak, Nicole. Sekarang giliran saya. Idea yang bagus. Saya boleh pecahkan semua telur ini. Ini akan jadi luar biasa. Biar saya tunjukkan pada awak. Saya tidak pernah rasa telur mentah sebelum ini, tetapi kita boleh minum dengan straw. Ew, menjijikkan. Saya langsung tidak suka. Kamu semua betul, telur hanya sedap bila digoreng. Britney, giliran kamu. Tapi saya ada 1 gunung penuh telur. You beri yang perlu saya require. Bermaksud awak? Britney? Saya akan kembali sebentar lagi. Hai Britney, apa kabar? Wah, lihat donat comel ini. Julie dapat 10 donat dan Nicole ada 100 daripadanya. Tak percaya. Baiklah, mari kita mulakan. Ini, Bob. Saya tak kaya garfu de pisau. Siapa kailangan ada baik saya untuk ini? Mari, kita mulai. Hei, jangan terburu-buru. Biar saya lihat. Nikmati setiap gigitan. Hebat. Menakjubkan. Baiklah, itu sahaja. Siapa seterusnya? Julie, mulakan. Akhirnya. Saya sangat mahukannya. Ini sangat sedap. Pernahkah kamu semua melihat begitu banyak donat? 10 daripadanya adalah jumlah yang sempurna untuk dimakan. Ya. Baiklah, saya kenyang. Giliran Nicole. Baiklah. Di mana saya patut gigit? Saya tahu. Kita betul susut semua donat dalam bentuk menara. Jadi akan jadi sungguh lazat. Kamu semua, saya perlukan sedikit air. Ya, sudah tentu. Letak saja.
Ayo, kita akan mulakan dengan Britney. Dia adalah gadis paling bertuah di dunia sekarang. Saya benar-benar bertuah, tapi saya perlu mulakan. Lada merah itu kelihatan menakutkan dan... Hello, gadis-gadis. Saya tak tahan lagi. Apa kejadian? Oh, ini lebih baik. Sekarang giliran Julie. Hei, kemana awak pergi? Kami makan, jadi kamu juga patut makan. Itu sangat menakutkan. Baiklah, saya akan makan semuanya sekaligus. Baru minum sedikit air tetapi saya sudah boleh merasakannya. Belakang kita. Ia semua seperti kita perlu bantu Julie. Ini kerja kedua saya. Wah, ia berkesan. Terima kasih, Nicole. Itu hebat. Nicole ada satu kerepek Pringles, Julie ada satu bungkus penuh, dan Britney ada satu dinding penuh Pringles. Itu menarik, tetapi kita patut mulakan dengan Nicole. Itu tidak okey, teman. Saya ada idea. Saya boleh berpikir sebagai saintis dan beri chip saya melalui kanta pembesar. Itu lebih besar dengan cara itu. The king is the pin set. Tu hebat. Marcuma. Oh, jangan ketawakan saya. Giliran Julie. Oh, saya tak boleh nak buka. Ayo, berhenti ketawa dan bantu saya dengan gergaji. Oh, ini memang membantu saya. Saya akan tangkap semua kerepek. Ini sedap. Tak boleh dipercayai. Saya mahu lebih. Sangat sedap. Saya pingsan. Ini luar biasa. Saya suka kerepek. Jangan sentuh dia. Britney, hentikan. Baiklah, saya ada topi keledar untuk melindungi saya. Oh, dia juga boleh memakainya. Tetapi kita akan merobohkan dinding kerepek ini. Ia sangat cantik. Wow, mata marmalade ini sangat menyelerakan. Dan terdapat banyak daripada mereka. Oh, dia sedap. Dan ada jeli yang lazat di dalamnya. Saya sudah selesai. Siapa seterusnya? Sebenarnya giliran saya. Saya akan letakkan sebuah mata jeli pada jari saya dan makan mereka. Itu nampak sangat menarik dan sedap. Kenapa tiada sesiapa yang kata mata jeli sangat lazat? Oh. Tolong saya. Saya tercekik. Terima kasih, Julie. Awak menyelamatkan saya. Saya rasa begitu lega. Baiklah, sekarang giliran saya. Saya akan makan semua mata gummy saya sendiri. Betapa sedapnya. Oh, Anda tak dapat bayangkan. Berhenti, Nicole. Saya tak akan benarkan sesiapa makan mata jelly saya. Hanya untuk saya. Saya akan penuhi mulut saya. Aduh. Tinggal 2 mata jeli terakhir saya. Awak nak saya kongsi? Tak mungkin. Saya nak makan sendiri.